Yang sebelum ni aku dah pasang dah guys. Video ni aku nak tunjuk cara nak pasang dia guys. Yang mana rumah dia kan belum pasang onding kan. Biasa kat tingkat sliding tu. Untuk dia punya ukuran adalah 77 x 102 x 7 cm. Dia ada banyak ukuran lah. Ini dia punya onding. Bila korang beli, korang kena buka dia punya stiker ni guys. Buka kan depan dengan belakang ni. Okey, dia akan jadi macam ni ya. Nampak oh. Bila hujan lebat ke apa kan, bunyi dia tak kuat guys. Dia bunyi senyap. Okey, yang ni dia punya bracket. Bracket dia pun plastik guys. Plastik yang solid. Yang ni bracket depan dia aluminium. Macam ni korang dah tak perlu nak beli wall plug. Wall plug pun disertakan sekali dengan dia punya skru ni ya. Disertakan sekali dengan dia punya instruction manual ni. Kita just follow. Dekat sini dia ada alur dia tau. Korang jangan masukkan je. Ikut saja dia punya alur ni. Untuk dia punya bracket depan ni dia jenis bulat kan. Korang jangan masukkan ikut alur bawah dia. Slot in kan saja. So dia akan ngam kat situ Untuk yang rata ni sebelah belakang dia guys. Nak pasang dia memang mudah So yang last kali ni kita pasang untuk sebelah belakang dia lah. Okey, dekat sini ada punya skru tu kan. So kita tinggal ikatkan. Supaya bracket atas ni dia akan ikat dengan bracket bawah ni. Okey, nampak macam ni dah siap lah. Untuk ukuran yang ni adalah 100 cm. Contoh kalau korang beli satu tak cukup kan. Dekat setiap dia punya bahagian tepi ni memang dah ada slot. Next time korang boleh beli lagi, kita boleh pasangkan lagi. Kalau aku sambungkan ni dia akan jadi 200 meter lah. Kalau korang nak tempah design-design macam ni sekarang kan, harga mahal guys. Better beli yang ni pasang sendiri je. Korang boleh letak kat tingkat rumah korang guys. Dia ada macam ukuran lagi awning ni. Kalau korang minat dengan awning ni, tekan link kat bawah.